Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Diam Encik Bos. Cerita dah start dah. Weh korang, nak tukar audio ke bahasa lain? Tekan butang setting, kemudian pilih audio track dan pilih bahasa yang korang nak dengar. Senang je kan? Terbaik! Ha Kanda, cubalah rasa ni. Sedapnya. Hei, jam apa yang Dinda guna ni? Saya guna jam strawberry ni. Buatan Malaysia. Ha? Buatan Malaysia? Ui, semua ni barang buatan Malaysia ke? Banyak pilihan, aneka jenama. Keluarlah tempatan, Pipi suka. Kualiti tinggi, bertaraf dunia. Barang baik, barang kita. Jom beli barangan Malaysia. Tak strong, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak strong, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra. Tak strong, weh. Pakai pet techno breaker lah. Baru strong, weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Bobo Boy Genta, Bobo Boy Genta dan Bobo Boy Genta. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong, weh. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku, timbak kau. Berhenti, Adudu. Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Bobo Boy Genta. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapang blaster dan tongkat tempur. Habis ni, Tengok ni, Tukul Genta. Kuasa jualmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Gauntlet Genta. Dapatkan figura Bobo Boy Genta dan Adudu kini di pasaran. Kuasa Elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Bobo Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira Elemental. Bobo Boy Blaze. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Bobo Boy Watch. Dapatkan Bobo Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Semangat kita di sini, berjuang beraksi, our hero kembali. Kini yakin dan berani, bersama harungi, together you and me, menuju puncak tertinggi, yakin gagah berani. Kemenangan pasti. Semangat baru kini membara kita.
Cepat bro, laju lagi. Lambatlah kau ni. Peti besar dia buat aku lambat, Encik Bos. Makanlah boy. Kuali dah masak tu. Tak apalah. Aku tak lapar. Ha, kalau kau tak nak, aku makan sikit Aku tahu kau risau hilang kawanan lagi kan? Ya, Komander suruh kita pergi cari jejak Panglima Pairapi sebab aku kena dapatkan kuasa Nova. Tapi... Alah, Komander nak kau belajar kawal je. Sementara tu, kau gunalah kuasa fusion kau dulu. Okey. Kau tak perlu risaulah boy. Kalau ada apa-apa, kita orang kan ada. Terima kasih Gopal. Tapi, tolonglah jangan frost saya lagi. Bosan kot. Boy, Gopal, ke deck sekarang. Jom boy. Dia dah panggil dah. Wah, terima kasih Pali. Kapten, sebentar lagi kita akan tiba di planet Vulkania. Dey, ingatkan aku semula. Kenapa kita ke planet panas ni balik? Haiya, inilah dia. Komander bagi taklimat, tak nak dengar. Aku teman boy lah tadi. Kita ke Vulkania sebab clue dari gambar ni. Cuba tengok. Panglima Pairapi dilihat bergambar bersama. Rokta-Roka? Ya, mungkin Rokta-Roka ada maklumat tentang Panglima Pairapi. Dia boleh tolong Bobo-Boy dapatkan kuasa Nova. Tolong saya, tuanku. Saya tak boleh kawal diri saya. Aku harap aku tak bahayakan diorang lagi. Tolonglah. Tolonglah. Kapten, kita dah tiba. Kapten? Kapten! Ya. Bagus anak muda. Lagi cepat kita jumpa si Rokta-Roka tu. Lagi cepat kita boleh balik. Betul tu. Planet Vulkania ni dah lah panas. Penuh dengan gunung berapi. Benar, Gopal. Aduh, panas banget. Kan? Tengok. Belum apa-apa lagi. Mati Kapten Papa dah keluar peluh. Ini bukan peluh kebenaran, tapi air mata kesedihan. Kenapa Kapten Papa menangis ni? Sebab ini adalah misi terakhir kebenaran. Dengan kamu semua, kebenaran dah resign. 2 weeks notice. Sejak jadi kapten ni, kebenaran dah jarang balik rumah. Anak bini kebenaran dah rindu dah. Oi. Papa, bila Papa nak balik ni? Pipi dah rindu. Mama pun sama. Hai Papa, dah 2 minggu dah ni. Awak tak ingat jalan balik rumah ke? Macam tu ke rindu? Itulah. Kamu single mingle di mana nak faham? Orang perempuan, kalau dah rindu, memang macam tu. Lapar pun macam tu juga. Tak apalah. Kapten Papa nak berhenti pun demi family. Kita semua kena sokong keputusan Kapten Papa. Terima kasih kerana memahami kebenaran. Terima kasih Kapten Papa. Kami akan rindu kan, Kapten? Kapten gak perlu nangis ya. Nanti saya masak makanan favorit Kapten. Bolehlah. Kebenaran hanya mahukan nasi kandar, kambing golek, udang kari dan soto gergasi je. Tak banyak kan? Aduh, mahal banget permintaannya. Tak apa. Nanti aku tukarkan je lah selipar jadi. Ada isyarat kecemasan. Dari sebuah asteroid di planet Mashina. Isyarat kecemasan. Bini kebenaran telefon ke? Cakap kat dia, belum berhenti lagi lah. 2 weeks notice kan? Bukan Kapten Papa. Isyarat tu datang dari sebuah kilat rumah lama. Kilat River Inc.
Alah, isyarat kecemasan umum je tu. Hayya, apa ni Kapten? Kita tak boleh malas, Bar. Kalau dah resign, kenalah malas kan? Mana boleh macam tu? Tak berkat. Korang, tengok ni. Isyarat ni memang panggil kita. Panggil Bobo Boy. Panggil aku? Kenapa pula? Nama pun Bobo Boy Galaxy, bukan kawan-kawan Bobo Boy Galaxy. Kalau macam tu, kita berpecah. Biar kami teleport ke sana, Kapten dan yang lain teruskan ke Vulkania. Setuju. Lagi cepat kita selesaikan 2 misi ni, lagi cepat kebenaran boleh balik. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong wheel. Tak strong wheel. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi, kenalah pakai straw. Wow. Tak strong weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra. Tak strong weh. Pakai Pack Techno Breaker lah. Baru strong weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Bobo Boy Gentar, Bobo Boy Gentar dan Bobo Boy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong weh. Kuasa Elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Bobo Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira Elemental. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Bobo Boy Watch. Dapatkan Bobo Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Nampaknya kilang ni tak ada bekalan tenaga dan tarikan graviti. Tapi mungkin bekalan oksigen masih ada. Kalau tak salah aku, Neobot adalah pengeluar robot yang terkenal satu masa dulu. Tapi dah lama dah tutup. Patutlah tempat ni nampak macam dah lama kena tinggal. Gelapnya. Macam dalam cerita hantu. Kau ni, mana ada hantu kat angkasa lepas? Itu apa tu? Tak ada apa pun. Aku pun nampak! Kat sana! Kat mana? Hantu lompat, Bobo Boy! Kau ni, kan aku dah kata. Mana ada? Bunyi apa tu, Bobo Boy? Hai! Abang nak cari robot apa? Robot loncat rupanya. Nama saya Joe, si robot pembantu. Nak cari robot jenis macam mana tak apa. Kita orang dah ada robot dah. Dapat free lagi. Free tapi tak ada kaki. Saya boleh trade in robot ni dengan robot yang ada 8 kaki. Nak tak? Aku tak ada kaki dan tak ada hati. Tapi kenapa aku rasa sakit hati Sebenarnya kita orang datang sini nak siasat pasal isyarat kecemasan. Tahu tak apa jadi? Kalau pasal isyarat kecemasan saya tak tahu. Tapi kami ada jual robot lampu isyarat kecemasan. Kalau abang beli 3 sekali, saya boleh bagi diskaun. Macam. Jadi. Dey, betul ke kau tak tahu? Ke kau pura-pura je ni? Betul. Nama saya kan Joe. Nama penuh
Jom. Kita kena siasat juga. Siapa yang hantar isyarat kecemasan tu? Tak boleh. Tak boleh buka pula pintu ni. Biar aku yang coba pula, Bobo Boy. Joe, kami memang mau beli ini. Tapi sebelum kami beli, harus lihat dulu. Tapi tak nampak apa pun. Gelap je kilang ni. Oh, gelap ya. Kita boleh hidupkan semula bekalan tenaga dari bilik kawalan. Jom ikut saya. Terbaik. Okey, ikut saya. Banyak lagi robot-robot yang ada. Mesti abang-abang berkenan. Kita dah sampai. Inilah dia, bilik kawalan New Boss. Aku rasa inilah switch utama. Aku dah hidupkan bekalan tenaga kecemasan. Bersedia ya semua? Bersedia untuk apa? Untuk ni. Graviti juga percaya dipulihkan. Sorry, Gopal. Pinggang aku. Bunyi apa tu? Bunyi barang-barang jatuh je tu. Kan graviti baru je pulih. Suara siapa itu? Oh, ada orang minta tolong. Nanti jom. Mungkin dia perlukan bantuan untuk beli robot. Ya, bro. Nak saya tolong pilihkan robot ke? Bukan. Tolong masuk dalam perut aku. Bro! Kita orang Gopal! Apa jadi weh? Itu bukan prop ke? Itu bukan prop lah. Kau tak nampak kena makan jus tadi? Dah pergi mana tu? Raksasa apa tu? Masuk dalam sana, Gopal. Alamak, macam mana nak buka pintu ni? Tepi sikit. Tukaran makanan. Aku dah sampai. Korang semua dekat mana? Keluarlah. Jangan malu-malu. Yang ini ke? Bukan. Yang ini? Bukan. Entah. Yang ini. Bukan yang ini. Saya bukan manusia. Saya adalah Gopal Robot. Gopal Robot? Robot apa ni? Robot penari. Sekarang, Bobo Boyabot. Boboy Boyobot? Macam pernah dengar. Kau nak aku buat apa? Sambung je lah. Nak kena makan macam Joe ke? Iyalah. Autobot, lampu. Baik. Hai, saya pun robot penari. Tapi saya baru lagi. Back to you, Gopal Boy. Dave, kenapa aku balik? Kualibot. Saya adalah robot memasak. Saya bukan makanan yang enak untuk dimakan. Betul. Kami hanyalah robot. Oh, syukur. Saya memang tak makan orang. Saya cuma makan. Makan robot.
Mana abang-abang VIP nak lari? Ish, ide kamu gak berguna, Gopal. Mana aku tahu yang dia nak makan robot je. Kuasa elemental. Powerball kuasa 2. Getarkan pedang Halika. Tumbuhkan gambar. Terbaiklah Halilintar. Bila kita kerjasama, tak ada siapa boleh kalahkan kita. Jangan terlalu yakin. Boboiboy, dia boleh bangkit semula diri dia. Baiklah saya, pelajar roket Boboiboy. Serangan dia sama macam pro. Dia memang pro. Jom Halilintar. Masa untuk ajar dia tu. Jumpa. Halilintar. Elemental Fusion. Yang baru. Wow, Keren. Karen lah, Karen. Tepi sikit kau ni. Wah, kuasa apa ini? Saksikanlah. Kuasa yang akan menggentarkan badan. Melemahkan lutut. Ya. Gak habis lagi introduction-nya. Itulah. Ini introduction Fusion yang paling lama. Dulu Frostfire berapa saat je. Mesti kuat ni. Saksikanlah Fusion Gempa Halilintar. Boboiboy gentar. Wow! Gempa campur Halilintar. Jadi Boboiboy gentar. Coolnya. Selesai. Nyam-nyam. Henti di situ. Jangan kau berani bergerak walaupun seinci. Kenapa pula? Kau jangan masuk kawasan aku. Habislah kau. Sekali dia hentak ni, hancur terus badan kau. Tetapi aku nak makan robot. Degil, rasakan. Hentakkan. Tukul gentar. Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah terang weh. Ha, Kanda. Cubalah rasa ni. Sedapnya. Hei, jam apa yang Dinda guna ni? Saya guna jam strawberry ni. Buatan Malaysia. Ha? Buatan Malaysia? Oi, semua ni barang buatan Malaysia ke? Banyak pilihan. Aneka jenama. Keluarlah tempatan pipi suka. Kualiti tinggi, bertaraf dunia. Barang baik, barang kita. Jom beli barangan Malaysia. Penduduk bumi, bagi aku semua koko sebelah aku. Timbak kau. Berhenti, Adudu. Kau dah masuk kawasan aku. Semua dalam kedai ni adalah di bawah perlindungan aku. Boboiboy gentar. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Tukul gentar. Kuasa juamu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Golden Gentar. Dapatkan figura Boboiboy Gentar dan Adudu kini di pasaran. Degil, rasakan. Hentakkan. Tukul gentar. Wow.
rasa apa pun, abang ni pukul kau usap. Usap? Rasakan lagi! Tak jadi apa-apa pun. Lembik. Pelik. Nampaknya aku tak dapat keluarkan apa-apa kuasa. Tak ada kuasa. Tik, kau ni bukan gempa campur halilintar gentar, tapi halilintar campur gempa. Boy, hampa. Hampa? Hei, sebagai abang kawasan, tak mungkin aku akan hampakan korang semua. Tik, kau ni dah kenapa? Ganti pakai kuasa fusion lain saja, Boboiboy. Korang ni dah macam adik-adik aku. Aku takkan benarkan apa-apa berlaku pada broku. Boy! Bro, kau okey tak? Aku memang dilahirkan okey. Jangan risau, hero. Memang selalu kalah dulu. Tik, kau cakap dengan siapa tu? Tadi kau okey. Sekarang kau KO. Mati! Jauhkan aku dari cawan tu. Syah! Kau belakang kau! Ha? Siapa pula ni? Dia ke sini untuk diselamatkan ke? Tik, kau jangan perasan lah. Aku rasa dia je nak selamatkan kita. Syah! Maafkan aku, bro. Ayo, ikut aku! Lari dulu, boy! Buat apa nak lari? Oi, lepaskan abang. Abang boleh kalahkan dia lah. Lepaslah. Tunggu aku, bro. Aku akan datang semula tu kau. Kita sudah jauh. Kita istirahat dulu di sini. Kau ni siapa? Kenapa kau selamatkan kita orang? Dudu? Woi, kenapa kau ada dekat sini ya, Bro Dudu? Apa dah jadi dengan Pro? Sebenarnya, aku yang hantar isyarat kecemasan tu. Sebab aku perlukan bantuan kau, Boboiboy. Bantuan Boboiboy? Tapi Boboiboy ni tak boleh diharap. Cipos. Akhirnya jumpa juga microchip yang aku cari-cari. Bolehlah kita balik. Bulu tengkuk aku dah berembang ni, Cibos. Kau tengkuk pun tak ada. Hah? Nanti peti besi apa tu? Tengok ni! Tengok apa pula ni, Cibos? Sudah-sudahlah tu jadi tamak. Dah jahat. Mestilah kena tamak. Tanpa diduga, keluar satu raksasa dan makan, bro. Dah seminggu aku cuba selamatkan bro, tapi tak percaya. Jadi, aku ambil keputusan untuk hantar isyarat kecemasan ke Tapops. Nasib baiklah korang datang. Memanglah dah datang, tapi sekarang nak balik dah. Jom Boboiboy. Nanti kalau korang pergi, siapa nak tolong aku selamatkan bro? Bro seorang je kawan yang aku ada. Tolong aku selamatkan dia. Jangan risau, Bro Dudu. Walaupun kita pernah bermusuh, tapi kita juga pernah bekerjasama. Aku akan selamatkan Pro. Betul ke ni, Boboiboy? Mestilah. Takkan kau dah lupa yang kita ni? Tim Bubadi Bako.
sedia membantu. Tipu bagi baku, buat baik di balasku. Apa masalahmu, kami sedia membantu. Gopal! Yelah, dah sebutlah kisah si kepala kotak. Kulitnya hijau, kepalanya botak. Dulu dia jahat dan sangat durjana. Sekarang nak jadi baik macam mana? Bila masa aku nak jadi baik? Hei adudu, apa kau merapu? Kan kita orang dah janji nak bantu. Kita kan ramai raksasa tu seko. Selamatkan Pro mesti bubar di bako. Oh ya betul lah apa kau cakap tu. Nasib baik kau mengingatkan aku. Nak dapatkan balik robot kesayangan aku. From tunggulah mereka dah setuju dah bantu. Bro, bubar di bako forever. Ibu badi baku forever. Coba, bubar di bako itu apa? Hehehe, panjang ceritanya. Terima kasih. Terima kasih sebab setuju tolong aku. Kali ni je. Lepas ni, kalau kau cari pasal lagi, kau settlekan sendiri. Mana kau dapat perisai ni ya? Macam pernah nampak je. Adalah. Aku jumpa kat kedai bandel. Oh ya, apa nama kuasa baru kau ni, Bobo Boy? Ingat kau takkan tanya. Kuasa yang akan menggegarkan langit dan menggetarkan bumi. Fusion terhebat jumpa Halilintar. Bobo Boy Gentar. Wow, hebatnya. Lutut aku pun dah tergetar-getar. Hebat apanya kalau tak ada kuasa? Jangan bicara kuat-kuat, Gopal. Nanti Adudu dengar. Gentar. Bunyi apa tu? Monster Galaxy Kite. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong weh. Tak strong weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi kenalah pakai straw. Wow. Tak strong weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak strong weh. Pakai Pack Techno Breaker lah. Baru strong weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Bobo Boy Gentar, Bobo Boy Gentar dan Bobo Boy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah strong weh. Kuasa Elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Bobo Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Bobo Boy Watch. Dapatkan Bobo Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Bunyi apa tu? Hai, aku dah sampai. Akhirnya kau tiba juga. Raksasa durjana. Masa untuk makan. Mari sini. Tolong Bobo Boy. Bom minyak masak. Macam tu pun dah tergelincir. Belum lagi lawan dengan aku. Lawan ya. Cepat, kita lari dulu, Bobo Boy. Lepaskan abang. Abang Bobo Boy Gentar lah. Mana boleh lari? Kau bukan Bobo Boy Gentar lah. Tapi Bobo Boy Hampa. Apa?
Apa? Kenapa kau panggil dia Boboiboy hampa? Sebab dia tak ada kuasa. Halilintar fusion dengan gempa, jadilah hampa. Apa? Tak ada kuasa? Macam mana nak tolong aku selamatkan bro? Kau takkan dapat lari, makananku. Cepat dulu. Kita kena lari. Ikut aku. Masuk ke sini, cepat. Dah lari ya. Selamat. Kita harus hati-hati semua. Tak sangka korang tipu aku. Boboiboy ni memang betul tak ada kuasa. Bukan tipu, Dudu. Tapi tunggu waktu yang tepat aja untuk kasih tahu. Sabar, bro. Kuasa yang hebat ni akan keluar juga nanti. Sabar. Sabar apa? Raksasa tu nak makan Ocobot. Sama macam dia makan Probe. Hah? Makan aku? Ya. Setiap kali dia makan robot baru, dia akan dapat kuasa robot tu. Jadi, dia nak kuasa teleportasi? Bahaya ni, Boboiboy. Jangan risau, adik boy. Sebelum dia makan kau, aku akan kerjakan raksasa tu sampai jadi rosak. Lucu juga, raksasa. Ish, dah. Jalan. Jangan layan. Kan? Aku sedar aku ni siapa. Dahlah hebat. Kelakar pula tu. Tak kelakar pun. Ish, sedap pula nama raksasa tu. Kenapalah aku tak terfikir dulu? Alamak, dia sebelah dinding je. Intibas. Oh, intibas. Main sorok-sorok ya. Kau cari Encik Bos buat apa? Marilah cari nahas. Oi, kau ni kenapa? Ke dalam ni ke? Itu pun korang. Ya, kami kat sini. Lepaskan aku. Makan robot tu. Bye. Yum. Aku cuba belakangkan dia. Alamak, jalan buntu. Habis. Nampaknya kita tak ada pilihan lain. Pegang tangan aku, Gopal. Baik. Lepaskan aku, sahabat. Biar aku hadapi dia. Korang lari. Aku rela berkorban demi korang semua. Dek, aku tak halang kau pun. Wih, kau ni tak membantu imej aku sebagai seorang hero lah. Mana korang nak lari? Lada hitam. Mataku! Apa daya mataku? Kita kena cari jalan keluar. Ikut atas ni. Ayo, cepat. Naik. Cepat, naik. Nampaknya, walaupun berisiko, aku terpaksa beralih ke plan B. B for Boboiboy kan? Benar. Cuba tengok ni. Betul tak? Ni gambar Dr. Roka kan? Korang dah salah batu ni. Yang ni bukan roka-roka. Tengok, si. Tak sama langsung. Tu kan?
Lawak kebaton apakah ini? Sama je kebenaran tengok. No, my friend. Cuba tengok kepala dia. Yalah, muka nampak serupa. Tapi bentuk kepala tak sama. Salah baik tu rupanya. Tak dapatlah maklumat Panglima Pairapi macam ni. Wait a minute. Ini Tok Taroka. Tok Taroka? Siapa tu? Atuk Rotaroka. Atuk? Ya, exactly bro. Bila tengok balik, Rotaroka rasa inilah gambar Tok Taroka masa dia muda. Baguslah tu. Jom bawa kita orang jumpa dia. Mesti dia kat kampung kan? Betul tu. Tapi kampung kami bukan dekat planet ni. Kampung kami dekat planet Baraju. Sakitnya pinggang aku. Peti besi apa tu bro Dudu? Itulah peti besi untuk kita tangkap raksasa dan selamatkan Probe. Kau pasti ke peti besi tu boleh kurung raksasa? Pasti. Kita cuma perlu gunakan kau untuk umpan raksasa masuk dalam tu. Jangan merepek. Kau ingat Ocobo tu cacing ke nak guna sebagai umpan? Tak apa, boy. Kita buat ni pun untuk selamatkan Probe. Lagipun, kau ada kan? Mestilah. Kau ni seperti adik robot yang aku tak pernah ada. Abang akan sentiasa lindungi kau, adik boy. Bagus. Sekarang kita kena bersiap sedia untuk umpan raksasa tu semula. Semula? Cuba kau cerita lagi sekali. Macam mana kau tahu pasal bilik ni Aku jumpa kat kedai bandel ke? Sistem dah berjaya dipulihkan. Kenapa kau hidupkan sistem tu? Ini sepertinya rekaman CCTV di dalam ruangan ini. Tapi siapa pula yang berdua ni? Bentuk kepala dia macam... Jangan main tuduh-tuduh. Kau ingat aku seorang je ke alien kepala kotak dalam galaksi ni, Belum tuduh lagi, bro. Jangan goyang. Tengok ni. Tengok apa pula ni, Cibos? Sudah-sudahlah tu jadi tamak. Dah jahat. Mestilah kena tamak. Panasnya bilik ni. Akhirnya aku dapat power Sfera. Aku rasa tak sedar hatilah, Cibos. Jomlah kita balik. Diamlah. Kau nak aku lepaskan peluang untuk dapatkan power Sfera ke? Lari cepat, bro! Lari! Cibos, kenapa dah lari? Tadi kan tenang sangat power Sfera tu. Itu bukan power Sfera yang aku nak lah! Lari, bro! Lari! Apa jadi ni? Dah tak ada graviti, Cibos. Ambil peti besi tu! Lari, Cibos! Monster Galaxy Card! Kuasa di tanganmu! Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah seterang weh. Kanda.
Cubalah rasa ni. Sedapnya. Hei, jam apa yang Dinda guna ni? Saya guna jam strawberry ni. Buatan Malaysia. Ha? Buatan Malaysia? Ui, semua ni barang buatan Malaysia ke? Banyak pilihan, aneka jenama. Keluarlah tempatan, Pipi suka. Kualiti tinggi, bertaraf dunia. Barang baik, barang kita. Jom beli barangan Malaysia. Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Ha! Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Tukun Gentah. Kuasa juangmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Gauntlet Gentah. Dapatkan figura Popoboy Genta dan Adudu kini di pasaran. Apa yang kau dah buat Bro Dudu? Jadi, roh saksa tu sebenarnya paus Vera dan kau penyebabnya dia bebas. Aku cuma dah dapatkan paus Vera je. Aku tak tahu pula yang dia sebenarnya berbahaya. Memang berbahaya. Mengikut maklumat dalam sistem ni, Godbot ni dijangkiti virus dan mula mengganas. Aduh, patutlah pintu ni dihalang pelekat-pelekat amaran. Ya, mereka berjaya perangkap raksasa dalam peti besi tu. Dan kilang ni pula dikosongkan. Ish, kau ni memang punca lah. Kalian, ini rekaman apa? Weh, belakang korang. Ada benda. Lari weh. Run for your life. Ish, kau ni kenapa nak takut? Itu kan rakaman lepas. Hah? Ya ke? Mana ada takut? Bukanlah. Ini rakaman sekarang. Iyalah. Ni aku, Kopal, Kuali. Hei, adik bodoh coba. Bro Dudu dan... Dan aku, raksasa robot korban. Masih untuk makan. Berhenti! Belakang kau! Cawan, aku takut cawan. Lepaskan adik robot kau coba. Tembakan super duper pemasa. Bangun, Boboiboy! Boboiboy! Boboiboy hampa yang menghampakan. Nama aku Boboiboy Gentah lah. Lepaskan aku. Masih untuk hidangan utama. Berhenti! Ayo kapal! Roket Komosa! Tembakan makanan! Bangun, Boboiboy! Berhenti! Ocha Boy! Run. Sadapnya! Boboiboy! Dia sudah makan ocopot. Kuasa teleportasi! Selamat tinggal, Boboiboy. Jangan! Ocha Boy! Ocha Boy! Apa
yang aku dah buat. Aku dah gagal lindungi adik bot aku sendiri. Aku ingatkan kau boleh selamatkan Prof. Tapi nampaknya kau memang betul-betul menghamparkan. Maafkan aku, Cobot. Adudu, kamu mau ke mana? Ish. Dia Dudu, yang kau marah boy tu kenapa? Dia dah cuba tolong kau kot. Tolong? Tolong apa? Prof masih belum bebas. Semua sebab dia bangga sangat dengan fusion baru dia tu. Ha! Ish, semua benda ni jadi sebab kau, tahu tak? Kau lepaskan power spare aku sebab kau tamak kan? Sampai Prof pun kena makan. Sudahlah tu Gopal. Tak ada. Kena bagi sedar sikit alien si kepala kotak ni. Walaupun boy tu tak ada kuasa, tapi dia tetap cuba tolong kau, tahu tak? Dah lah, buang masa aku je nyanyi rap Bubadi Bakul tadi. Biar aku je yang selamatkan Prof. Kalaulah aku dengar cakap korang, tentu Cobot tak kena makan. Jangan bicara begitu, Bobo Boy. Kita kan masih punya waktu untuk menyelamatkan Ocobot. Kita akan cari mereka sama-sama. Kalaulah kita anu senjata macam anak panah ni, mungkin kita boleh kalahkan raksasa. Bateri? Bateri? Coba aku lihat, Gopal. Oh, aku tahu. Di situ ya. Cepat kalian, mari ikut aku. Bagaimana? Ikut je lah. Makan. Makan semua saya tenaga ni. Bro, sahabatku. Yuhu! Cibos tengah buat apa tu? Sorry Cibos. PFK, bos favoritku. Lagi, kita perlukan lebih banyak tenaga untuk teleport ke planet Machina. Planet Machina? Kita dah sampai. Bilik apa ni, Kuali? Inilah ruang reaktor yang menyalurkan tenaga ke kilang ini. Apa sahaja kau bawa datang ke sini? Tadi kamu bilang kita perlukan senjata seperti anak panah Adudu kan? Bateri dari anak panah Adudu ini mempunyai charge tenaga yang bisa menghasilkan letupan elektromagnetik. Letupan itulah yang melemahkan raksasa. Jadi, kita boleh guna reaktor ni untuk hasilkan letupan yang sama tapi lagi besar? Ya, tepat sekali. Dengan reaktor sebesar ini, pasti raksasa itu akan langsung tumbang. Mana kau tahu tentang bateri reaktor ni semua? Kau kan tukang masak je. Dalam buku Tuan Guru Gaharup ini, ada berbagai macam resepi. Ada bateri 3 rasa, nasgor bateri, dan kari kepala bateri. Aku tahu dari sinilah. Kau jangan masakkan bateri untuk kita orang pula nanti Memangnya tak boleh? Tak boleh! Baiklah. Apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah hidupkan reaktor ni. Faham ya adik-adik? Jangan perasan boleh tak? Kenapa tidak mau hidup? Kau yakin ke ni Kuali? Lemah gemalai ni pukulan kau. Nak pukul, pukullah macam ni. Monster Galaxy Card, kuasa di tanganmu.
Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah strong weh. Tak strong weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi kenalah pakai straw. Wow. Tak strong weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak strong weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak strong weh. Pakai pack Techno Breaker lah. Baru strong weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Bobo Boy Gentar, Bobo Boy Gentar dan Bobo Boy Gentar. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah strong weh. Tembakan Sorry Bandori. Sekarang Dapatkan kartu Monster Galaxy Pack Quest Adventure. Tersedia di minimarket terdekat. nak pukul, pukullah macam ni. Tunggu, Bobo Boy! Hai, buang masa je kau risau. Si hampa ni kan tak ada kuasa. Pukul aku? Tukul kau salurkan tenaga kepada konsol ini. Kau ada kuasa, Bobo Boy. Kau ada kuasa. Kau ada kuasa. Ya. Kau baik aku. Tidak lagi pegang. Tak sangka aku ada kuasa rupanya. Oh. Maksud aku, sudah tentulah abang ada kuasa. Adik-adik je tak percaya. Tapi macam mana boleh tiba-tiba ada? Aku rasa kuasa sebenar Bobo Boy Gentar adalah menyerap dan menyimpan tenaga. Oh, macam bateri. Jadi, kau ni bawa bateri rupanya. Jangan mengarut. Aku Bobo Boy Gentar yang bakal menggentarkan hati musuh dan hati peminat di luar sana. Sudahlah, jangan hiraukan. Nah, sekarang kita hanya perlu umpan si roket satu ke sini. Tapi nak umpan macam mana? Kenapalah aku tanya? Makan. Kita perlukan banyak tenaga. Pergi anak buahku. Yakin dengan kebolehanmu. Diamlah. Robot tarian? Tarian apa pula kali ni? Aku pun tak tahulah. Kena datang sini jadi bateri. Bateri? Boleh makan. Tak perlu. Sini dah ada sel bateri. Marilah, kejarlah, makanlah. Aku sudah berserah. Jangan layan. Robot gila tu. Kalau kita makan dia, kita pun jadi gila. Di mana ada gila, yang ada cuma tenaga. Menyalalala. Tenaga menyala. Makan. Apa? Mari sini. Bobo Boy, tingkat energi reaktor sudah pada 43%.
dan semakin meningkat. Bagus, Kuali. Anak buahku Gopal sedang umpan raksasa tu kemari. Siapakah? Bolehlah, Roka-Roka. Ikut je kita orang sekali ke planet Baraju. Ha, betul tu. Bolehlah Roka balik kampung sekali kan? Sebenarnya... Hai, sebenarnya apa lagi? Kebenaran dah nak bagi naik kapal free ni. Sebenarnya... dah 10 tahun Roka tak balik kampung. 10 tahun? Hai, kecucuan apakah kamu ini? Sampai 10 tahun tak balik juga tu. Berhenti cucuan. Habislah bocor kapal kebenaran. Roka tak berniat nak abaikan Dr. Roka. Jangan sedih Roka. Dr. Roka mesti rindu nak jumpa kau. Betul kau. Kalau akulah jadi Dr. Roka, dah tak mengaku dia cucu aku lagi dah. Jangan dengar cakap si Feng ni. Aku yakin Dr. Roka mesti akan gembira bila jumpa kau nanti. Kalau macam tu, Roka setuju ikut korang ke Baraju. Yeay! Baiklah. Kita ke planet Baraju. Feng, kamu beritahu Boy dan Gopal. Saya dah cuba hubungi diorang, tapi tak berjaya, Kapten. Dia makan makanan! Tak berkesan. Aduh, macam mana ni? Aku tahu. Tembakan kari kepala bateri. Wow! Kari kepala bateri? Sedap juga kari kepala bateri ni. Aduh, mana satu jalannya ni? Kari kepala bateri? Dah habis! Cepatnya kau makan! Jangan tembak aku dulu! Sudahlah! Mari Dede! Ikut kiri, Gopal! Kenapa kau datang tolong ni? Aduh. Kenapa kau hubungi aku? Raksasa! Dia sedang kumpul tenaga untuk teleport ke planet Masina! Aduh, bahaya ni. Kebanyakan penduduk planet itu adalah robot. Jika dia berhasil ke sana, dia akan memakan lebih banyak robot dan punya lebih banyak tenaga. Jadi, nanti dia boleh guna kuasa Ocobot untuk teleport ke serata galaksi. Ya, aku minta maaf, Boba Boy. Aku mengaku semua ni berpunca dari aku. Sebab akulah. Sudah, Bro Dudu. Ini bukan masa untuk mengenang kesilapan silam. Nah, ambil borang. Borang apa pula ni? Borang keahlian. Saya dah sertai semula. Buban bakul and co. Wah! Pen! Mana pen? Tak perlu pen. Biar aku saingkan. Yes! Sekarang kau pergi tolong Gopal. Masuk cepat, Gopal! Dia kan belakang kita orang! Sedia untuk letupkan Kuali! Belum bisa, Gopal. Paras tenaganya masih belum cukup. Bukan robot. Kau tipu kami lagi. Hoi. Berani kau cuba cederakan anak buahku. Anda tukul gentar. Pada Yepi! Terima kasih. Lidah pembuka.
Tukul je. Oi, oi, kat belakang kau. Hah? Ada lagi? Tapi dia tak ada senjata. Dapatkan dia. Siapa kata tak ada? Giliran aku pula. Apa? Masih boleh berdiri. Banan tukul kentang. Mari padaku, tukulku. Apa ni? Ah, 80%. Lari! Aku akan letupkan reaktor ini! Kalau aku tak boleh serang kau, aku akan serang kawan-kawan kau. Baik semua, dibakar lezat pemandang. Monster Galactica, kuasa di tanganmu. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah serang weh. Kuasa Elemental. Masa untuk menjadi adiwira dengan Boba Boy Watch. Dengan 7 kuasa di tangan, anda juga boleh menjadi adiwira elemental. Lindungi galaksi dari alien jahat dengan Boba Boy Watch. Dapatkan Boba Boy Watch di pasaran sekarang. Kuasa di tanganmu. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapan plastik dan tongkat tempur. Habis ni, Tengok ni, tukul kentang. Kuasa juangmu. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Golden Kentang. Dapatkan figura Boba Boy Genta dan Adudu kini di pasaran. Dibakar lezat pemandang. Gerakan kilat. Berani kau cuba cederakan mereka yang di bawah perlindungan aku? Wow, bosku! Masa untuk tamatkan kau, raksasa durjana. Ya! Barulah buku bertemu ruas kan? Lawan bertemu abang kawasan. Kuan, macam mana dengan reaktor tu? Sedikit lagi, Boboiboy. Tenaga reaktor sudah 90%. Tukaran Dodol! Kita kena lari dulu. Lari? Mana nak lari? Mana dia pergi?
Bangun! Cik Bos. Ish, mana Ucok Boy? Tolong aku, Boboiboy. Jangan khawatir adik rumputku, Ucok Boy. Aku akan selamatkan kau. Cepat. Sebelum dia... Tenaga reaktor sudah 99%. Cabut adalah milik aku! Kuasa teleportasi! Tenaga! Bagi aku semua tenaga! Alamak, raksasa sudah menyerap semua tenaga reaktor. Tenaga aku juga. Akhirnya, kuasa teleportasi! Boboiboy! Selamat tinggal, Boboiboy! Selamat tinggal, Boboiboy. Ucok Boy! Aku tak berjaya selamatkan Ucok Boy. Aku tak boleh gagal lagi. Jam! Abang akan sentiasa lindungi kau, adik boy. Tolong aku, Boboiboy. Tunggu, Ucok Boy. Aku datang! Tolong selamatkan kami! Dia dah makan robot-robot tu. Tolong kami. Ucok Boy! Lepaskan Ucok Boy dan robot-robot tu semua. Lepaskanlah sendiri! Degil. Tunggukan. Gentar menggegah. Macam bro. Dari set kedegilan. Serangan kau tak berkesan pada kami. Kami rawai. Kami kuat. Kau bukan tandingan kami. Kenapa kau masih nak melawan? Lagi hidup. Lagi ngelawan. Selagi tak dapat selamatkan kawan. Selagi itu, aku akan lawan. Semangat yang tinggi. Tapi kami akan hancurkan kau dan semangat kau. Marilah. Tenaga aku dah habis. Selamat jalan!
Aduh, gimana ini Gopal? Bobo Boy udah masuk teleporter. Aku pun tak tahulah. Jangan risau. Aku boleh bantu. Raksasa dah teleport ke planet Machina. Jadi kita pun perlu replikasi teleportasi ke planet Machina. Aduh, macam mana kamu boleh buka teleportal seperti Ocobot? Kalau korang nak tahu, Ichibo tak ada pasal apa-apa microchip maupun microchop kat Ocobot masa kita orang culik dia dulu. Kau ni bro, Kau letak chip pada Ocobot? tak. Adalah sedikit secubit 2 chip. Patutlah selama ni kau ada je kat mana-mana kita orang pergi. Di mana ada kawan, di situ ada lawan. Jom Bobo Boy, kita selamatkan Ocobot sama-sama. Terima kasih ya Dudu. Tiada masalah. Kita kan tim Bubadi Bago. Kau memang terbaik bro Dudu. Masih ingat pada kawan lama. Sudahlah tu! Tolonglah kita orang ni! Jom, tolong dia orang. Tapi tenaga aku dah habis. Aku kena cas semula. Oh, aku tahu. Bro, cepat tembak Bobo Boy guna meriam laser kau. Kejap Ichibo, aku tengah pilih ni. Gak apa-apa, biar aku bantu. Spatula berapi. Kuasa Galaxia. Kuasa di tanganmu. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah serang weh. Figura! Kau ingat kau boleh kalahkan aku? Aku siap ada senapan plaster dan tongkat tempur. Habis ni. Tengok ni. Tukun getah. Kuasa Duomo. Hehe, jap bro. Caput tangan aku ni. Saksikanlah Golden Getah. Dapatkan figura Bobo Boy Genta dan Adudu kini di pasaran. Sedapnya coki-coki ni. Hah? Kita termasuk dalam dunia coki-coki. Wah, terbaik. Jom main Gopal. Jom mengembara ke dunia coki-coki. Kumpul dan main Galaxy Card sekarang. Gak apa-apa, biar aku bantu. Spatula berapi. Pakai kuali. Baiklah, tembakkan laser Bobo. Lemah. Tak kena. Kau ingat, kami tak tahu Bobo Boy. Yang kau juga penekan tenaga. Hah? Ocobot? Kami takkan bagi kau peluang untuk cas tenaga kau semula. Lari Boboiboy, kau dalam bahaya. Bila masa aku dalam bahaya? Akulah bahaya tu. Hai, raksasa! Berani kau cederakan Prab! Dengan kekuatan perisai Windara, aku akan menghukummu! Jadi betul lah itu perisai Windara. Sabit belalang! Aduh, broku! Tak ada siapa yang boleh selamatkan kau lagi. Si penyelamat galaksi. Lari! Lawan Ocobot! Jangan bagi raksasa tu! Terus kawal kau! Tak boleh! Tinggalkan aku, Boboiboy! Mana kau, Boboiboy? Tukar rakit, dekat! Gopal, terlambat. Berani kau tukarkan kaki kami! Mana kudaku? Seramnya kepala-kepala itu bercakap. Bang, dapatkan kepala saya balik, bang. Robot ada kepala! Benar kau dah lari. Sekarang, masa untuk lumatkan Bobo!
apakan boy? Kau kena lepasi aku dulu. Aku tak takut dengan kau. Walaupun kau ni besar dan menakutkan. Baiklah, kami ikuti permintaan kau. Mudah. Tak semudah itu. Gopal, tukarkan dinding jadi kek. Boleh tahan. Rasakan. Kau dah pukul sebelah sini. Pukul sebelah sini pula. Baiklah. Tukaran agak-agak. Tembakan. Nak lawan tembak. Baiklah. Luaslah kau! Jaya. Siapa yang berani pukul kawan aku? Abang Gentar, kembali untuk beraksi. Ya, kami Datuk Berjaya. Hah? Terima kasih, Propal. Sekarang, kau boleh pergi dengan aman. Hey, aku belum mati lagi lah. Eloklah. Hutang tu abang pun kau belum bayar. Diamlah. Cepat dasar raksasa tu. As you wish, bro. Saksikanlah. Buat julung kali ini. Kuasa apa tu? Wah, kenapa Encik Bos takut macam tu? Apa kau cakap? Inilah kuasa yang bakal menggegarkan seluruh galaksi. Bersedialah untuk... Mega Gentar! Bolehlah. Aku beri kau last warning yang pertama. Lepaskan Ochobot atau... Atau apa? Stay slow, bro. Atau aku bagi last warning yang kedua. Tinju Gentar! Tungkan rusuk! Hai, robot pun boleh sempur ke, bro? Trik murahan. Kau nak tengok trik aku? Tinju roket gentar! Serahkan saja Brocobot dengan cara baik. Dan aku akan pastikan kemusnahan yang cepat untuk kau. Brocobot adalah milik aku! Tungkan apakah? Ya! Nak lari mana, bro?
populariti aku nanti. Serang, bro! Baik, probation! Tembakan roket! Weh, tak payahlah. Aku boleh selesaikan dia seorang lah. Dua lawan satu. Tak adil. Tak adil. Kuasa teleportasi. Ocobot! 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 Replikasi teleportasi. Masa cepat, bye-bye. Baik! Monster Galaxy Card. Kuasa di tanganmu. Dapatkan pack Techno Breaker. Barulah seterang, weh. Tak seterang, weh. Makan pakai sudu garfu. Makan nasi kenalah pakai straw. Wow. Tak seterang, weh. Mandi pakai air panas. Mandi pakailah air perigi. Tak seterang, weh. Tidur pun nak kena baring. Tidur sambil plank lah. Bobo Boy Supra! Tak seterang, weh. Pakai pet Techno Breaker lah. Baru seterang, weh. Monster Galaxy Card Pack Techno Breaker. Ada Bobo Boy Genta, Bobo Boy Genta dan Bobo Boy Genta. Dan watak-watak sampingan kecil di bawah perlindungan aku. Dapatkan Pack Techno Breaker. Barulah seterang, weh. Tembakan Sori Bordori. Sekarang Dapatkan kartu Monster Galaxy Pack Quest Adventure. Tersedia di minimarket terdekat. Masa cepat, bye-bye. Kemana mereka semua pergi? Kita dah bebas. Kita ada pengikut. berhenti! Dia ikut kita. Kita kat Kadrox. Mana dia? Tu dia! Jangan kau lari! Kita kena tolong Bobo Boy. Bro, tembak dia guna laser kau lagi. Tak baik tiba curi cibol. Bukanlah. Aku dah tolong Bobo Boy Genta. Dia tu boleh serap tenaga. Oh, baik-baik. Tembakan laser pemusnah. Macam ni baru bertenaga. Terbaik Bro Dudu dan Bro Probiku. Nak pergi mana tu, bro? Kuasa teleportasi! Laju lagi, bro. Baik, Cibol. Replikasi teleportasi! Mana pula diorang ni? Kat sana, Cibol. Bagi aku coba. Jangan harap! Kuasa teleportasi! Hah? Sekejap. Bunyi apa tu? Hah? Cepat buka teleportasi, Cibol! Kuasa teleportasi! Apa? Hai, Toma. Special Ice Chocolate satu. Bobo Boy.
Kawan baik aku! Lupa, raksasa sudah muncul kembali. Cepat, boy. Dia nak buka teleporter lagi. Oh, aku tahu! Boy! Sedut tenaga dia, Boy! Boleh ke? Boleh! Kau tu macam rechargeable battery! Sedut je tenaga dia! Baik. Kuasa Sedutan! teleportasi. Tenaga! Oh, dah penuh! Sekarang, Boy! Ulangkan semula. Kawan baik aku! Tarik lagi, boy! Tamatkan dia, boy! Baiklah. Tembakan kereta pemuda! Hentakan! Tuan Ketat! The King! Jangan risau, Cobot. Kau dah selamat. Boy! Kopi tak? Aduh, dia sudah pergi. Langsung gak bilang selamat tinggal sama kita. Dia takutlah tu kita soal pasal jam ciplak teleportasi dia. Jadi sebetulnya Adudu itu baik atau jahat ya? Entahlah. Kau nilailah sendiri. Sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi, melewati masa yang berarti. Dalam hati kita semangat kian membara, genggamlah tanganku, lepaskan kuasamu. Persahabatan ini takkan ada terganti. Engkaulah pejuang sejati. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia, bersama selamanya, percaya kebolehan diri, bersama kita tempuhi, melewati masa yang berarti. Kita bersama setia Kapal kebenaran kena serang. Planet Baraju, hantar bantuan dengan segera.